Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada pagi ini saya sekali lagi bersiaran dalam podcast BB Baju Biru. Pada pagi ini kita menjemput seorang sahabat saya yang lama juga dalam politik, sahabat daripada tahun 2008, 2007 macam itulah sampai sekarang. Dan sahabat yang saya maksudkan itu bersama dengan saya pada pagi ini ialah Datuk Asmadi Abu Talib. Ya. Apa khabar, Dok? Baik, sihat. Ataupun dikenali juga dengan nama yang begitu sinonim di Padang Serai, di Kulim, Cikgu Madi. Ya, betul. Sihat nak Cikgu? Sihat. Macam ni lah kita. Oh, tu. Dah dengar kata dapat cucu baru. Oh, tahniah. Orang yang masih muda, handsome, tapi rezeki Allah Ta'ala bagi cucu awal. Okey, Tok. Okey, pertama sekali lah saya nak ucapkan terima kasih lah kepada sahabat saya, saudara Pak Tam, Datuk Amidi Jumat yang sudi untuk menjemput saya dalam ruang lenggan BB pada hari ini. Saya rasa ni satu pengiktirafan dan yang paling penting, tahniah atas usaha inisiatif buat podcast BB ni untuk kita nak bercakap, nak mengedengarkan isu-isu ataupun apa sahaja, terutamanya bagi negeri Kedah. Terima kasih banyak-banyak Pak Tam. Oh, terima kasih banyak Cikgu. Terima kasihlah sudi mai di tempat saya walaupun perjalanan tu agak jauh. Tapi orang kata apa, demi persahabatan, kawan-kawan, dan saya cukup seronok lah bila Cikgu dapat mai sini. Kita dapat sembang-sembang sedikit sebanyak. Ya. Kita sembang lah Cikgu tentang apa jua perkara. Dan saya tahu Cikgu daripada kita zaman pemuda, tahun 2008 sampai 2013. Satu zaman yang cukup seronok lah Cikgu. Pada zaman tu Cikgu jadi ketua pemuda bahagian Padang Serai, saya ketua pemuda bahagian Kubang Pasu, dan kita ni orang kampung Cikgu. Ya, betul. Kan? Cikgu cerita tengok buah-buah mula ni kan, lagu-lagu sebenarnya legasi 2008 sehingga kini Pak Tam 2023. Saya masih ingat lagi kawan-kawan kita sewaktu dalam arus pergerakan pemuda UMNO. Pak Tam selaku setiausaha pergerakan pemuda UMNO tahun 2008 menggantikan arwah Harry. Kita tengok pada 2008 zaman tu sampai zaman 2023, ikatan persaudaraan kita, ikatan kawan kita dengan Nur Saidi, dengan saudara Khairul, dengan arwah Zubair, dengan Syafiq dan sebagainya. Walaupun jarak di antara 2008 sampai 2025 ni saya jangkakan hampir 15 tahun. Tapi ukhuwah di antara kita selain daripada jalinan politik, kita masih bertanya khabar. Dan sebenarnya Pak Tam, sampai hari ini sampai hari ini saya masih rindukan suasana 2008 tu. Kalau boleh kita menyemarakkan rakan-rakan kita pada 2008 ni, 2025 kita menjurus ke arah perjuangan kita pada ni. Kita kembalikan sahabat-sahabat kita, kerana saya masih lagi yakin keikhlasan, perjuangan yang ada kepada sahabat-sahabat saya ni, mungkin ada yang pudar, ada yang tengah naik, ada pun yang bersemangat wajah. Pak Tam, ingat 2008 zaman Ketua Pergerakan Pemuda, kita hari ini Alhamdulillah diberi kepercayaan masih lagi selaku Ketua Bahagian dengan Datuk Pun di Ketua Bahagian Merbuk. Jadi saya naklah kalau boleh. Datuk, saya masa zaman kita pemuda dulu, kita tahu bahawa dalam parti ni lah tu kan, dalam parti UMNO khususnya base kepada members parti ni, kita ada susur galur yang tertentu yang bukan mudah lah, daripada ahli biasa nak memegang jawatan sampailah di peringkat ketua UMNO bahagian ni. Masa tu jadi ketua pemuda dan kami masa tu kita sama-sama lah jadi ketua pemuda. Kemudian kami nak langkah pergi jadi ketua UMNO bahagian ni bukan senang lah nak lompat tu kan. Sebab kita faham struktur parti kita. Tapi Tok boleh buat satu yang
upset lah orang kata dalam politiknya hanya beberapa orang daripada ketua pemuda tu boleh jadi ketua bahagian tu. Oh, hebat ni. Kan? Saya lah tengok Batam macam ni. Dalam suasana pada hari ni, suasana pada waktu tu, saya lihat selepas saja kita habislah penggal sebagai ketua pergerakan pemuda. Saya tak kira jawatan waktu tu, ketua bahagian ke, timbalan ke, naib ke, jawatankuasa. Tetapi semangat kita untuk bersama-sama parti tu yang penting. Cuma rezeki yang Tuhan bagi pada saya pada waktu tu, 2013, saya telah diberi mandat sebagai ketua UMNO bahagian. Tapi Pak Tam juga pada waktu tu selaku naib ketua UMNO bahagian, niat Pak Tam juga adalah untuk berbanti. Pangkat tu kita tu saya kira Pak Tam. Tapi niat kita Alhamdulillah, Tuhan ganjarkan kepada kita pada hari ini untuk kita melihat pengalaman kita daripada 2013 selepas kita habis era pemuda tu, mengajar kita erti perjuangan macam mana untuk memimpin parti. Dan akhirnya pada 2025 hari ini kita telah diberi mandat oleh rakyat. Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi peluang untuk kita nak menerajui parti. Tapi yang paling penting Batam, 2025 era pemilihan pada baru-baru ni pada 2023, kita bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini, ketua-ketua bahagian dalam negeri kita bergerak sederak. Seolah-olah 2025 ini sewaktu kita menjadi ketua bahagian, tak kiralah kita menjadi timbalan ataupun naib, sezaman dengan 2008. Matlamat kita untuk memperkasakan parti, untuk mengembalikan keyakinan rakyat Kedah kepada Barisan Nasional UMNO. UMNO Barisan Nasional. Okey tu, apa sejarah telah membuktikan bahawa dalam negeri Kedah ni politik dia naik turun. Dulu pada ketikanya memang UMNO menguasai lah. Sehinggalah pada tahun 2008 kita tewas dalam pilihan raya tersebut. UMNO Barisan Nasional tewas dan pada ketika itu PAS memerintah negeri Kedah. Masa tu juga kita menjadi ketua pemuda, menjadi hulu balang lah pemuda pada ketika itu. Kita punya solidariti kita antara kepimpinan pemuda dengan puteri-puteri bahagian dalam negeri Kedah. Saya ingat kita boleh bergerak sederak selangkah pada masa tu. Ketua-ketua puteri bahagian, ketua-ketua pemuda bahagian membantu peringkat ketua bahagian. So daripada 2008 sampai 2013 dalam keadaan yang kita tewas. Kita kalah, kita bukan jadi kerajaan negeri pada ketika itu, tapi usaha kita berterusan membantu di pihak ketua-ketua UMNO bahagian, kepimpinan UMNO negeri pada ketika itu. Kita buat program, adakan program dan sebagainya, dan dilihat menampakkan hasil yang baik pada 2013 bila mana pilihan raya berlaku dan kita boleh mengambil kembali negeri Kedah Darul Aman ni dari tangan PAS pada ketika itu. Okey. So, apa yang saya cuba kita nak sembang lah pagi-pagi ni, semangat tu, semangat 2008 hingga 2013 dalam keadaan kalah, orang kata takkanlah UMNO nak menang balik pada ketika tu kan. Sebab rakyat dah mula tolak UMNO, tapi kita boleh menang. Semangat tu kita nak ambil. Apa dia rahsia dia tu? Dilihat sewaktu pada 2008, tak pernah terlintas dalam pemikiran kita akan kalah dalam pilihan raya di negeri Kedah. Waktu saya menjawat ketua pergerakan pemuda, waktu Pak Tam jadi ketua pergerakan pemuda, tak terlintas langsung Barisan Nasional akan kalah di negeri Kedah. Tetapi pada waktu tu atas semangat orang muda mendapat sokongan daripada kepimpinan bahagian waktu tersebut, kita mengambil satu inisiatif yang jelas, iaitu kita mesti mengembalikan maruah UMNO. Cara macam mana? Terpulang kepada pemikiran kita waktu itu. Kita adakan program, kita jumpa anak muda, kita adakan program, kita ronda-ronda untuk kawasan. Pada waktu itu kawasan Balak yang telah ditebang oleh PAS. Bagaimana kita menyatu padukan idea daripada pergerakan pemuda, idea daripada pergerakan wanita, pergerakan puteri, malah disokong kuat oleh kepimpinan UMNO bahagian. Akhirnya saya melihat rakyat pada waktu itu telah membuat keputusan atas ketidakadilan yang berlaku kepada kepimpinan PAS. Akhirnya kita dapat balik pada 2013. Ya, kita memerintah pada 2013. Tetapi niscaya pada waktu itu Pak Tam, pada waktu itu saya melihat pelbagai propaganda yang dibuat oleh parti-parti yang tidak senang dengan Barisan Nasional, kita kalah. Dan akhirnya
pada 2018 di Negeri Kedah dan akhir-akhir ni pada 2023 apabila kita kalah langsung di Negeri Kedah di peringkat palingan dan di peringkat dun, ada segelintir manusia yang tidak pernah berpuas hati yang mengatakan UMNO tidak akan dapat bangkit kembali di Negeri Kedah. Cuma saya nak ingatkan diri saya dan saya nak ingatkan seluruh penduduk Negeri Kedah. Kita mesti buat penilaian atas rasional kita. Apakah pemerintahan kerajaan di bawah pentadbiran yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi ini memungkinkan negeri Kedah ini dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negeri Malaysia. Dan untuk pemimpin-pemimpin UMNO, untuk penyokong-penyokong UMNO, kita mesti bermuhasabah diri kita. Kita mesti merangka, kalau di Padang Serai, idea untuk bagaimana mengembalikan rakyat untuk memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk UMNO memerintah, terletak kepada kepimpinan UMNO, terletak kepada kepimpinan saya, terletak kepada kepimpinan jawatankuasa, terletak kepada wanita, pemuda, puteri. Malah yang paling penting ialah bagaimana rakyat, penyokong-penyokong di setiap cawangan yang mengaku pada hari ini masih sayangkan UMNO hari ini, kita berkhidmatkan kepada satu perjuangan. InsyaAllah, suara daripada orang Padang Serai, saya akan berkongsi di Perhubungan UMNO Negeri. Suara orang-orang Kubang Pasu beri keyakinan kepada kepimpinan yang ada pada hari ini. Tak mungkin Pak Tam. Pak Tam tak mungkin sebagai seorang pemimpin UMNO yang berjuang daripada umur puluhan, 20-an, 30-an hari ini nak melihat UMNO Kubang Pasu terjerumus ke lembah yang tidak diingini. Pak Tam selaku ketua naik ataupun turun waktu Pak Tam ambil ketua UMNO bahagian, waktu UMNO tengah teruk. Tapi tugas ini mestilah disokong oleh ahli di bawah. InsyaAllah dalam pilihan raya akan datang, kalau semua bermuhasabah diri, beri kepercayaan kepada kepimpinan di peringkat negeri, di bawah pentadbiran pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, di bawah pentadbiran semua ketua-ketua UMNO bahagian, tak kira pemuda, puteri, wanita, yang paling penting Batam. Yang paling penting adalah justifikasi dalam hati kita ni untuk melihat UMNO kembali berkuasa dalam Negeri Kedah dalam pilihan raya akan datang. Okay, Tok. Saya nampak apa yang Datuk Ulai tadi, tak lari daripada satu gandingan untuk parti nak menang dalam mana-mana pilihan raya, kalau dalam apa sekalipun saya tengok. Maksudnya gandingan daripada semua peringkat. Dia tak ada one man show dalam parti. Seorang saja tak boleh buat kerja dalam parti. Betul. So apa yang Datuk Ulai tadi, nampaknya bahawa gandingan tu sangat penting. Daripada kalau puteri, sayap pemuda, wanita, bahagian dan lebih daripada itu di peringkat kepimpinan UMNO negeri, saya nampak gandingan semua ni penting. Dan one man show ni kalau dia bergerak seorang-seorang, dia akan bagi satu keadaan yang parti ni lemah. Saya nampak tu dah dia punya key point dia untuk sebagai turning point untuk kita bergerak untuk bangkit kembali. Betul ya, Tok? Betul. Yang pertama sekali Pak Tam, seperti yang saya kata tadi, kepimpinan cawangan, ahli-ahli UMNO cawangan telah memberi kepercayaan kepada ketua pergerakan pemuda di kawasan masing-masing. Di kepercayaan kepada ketua puteri, kepada ketua wanita dan kepada ketua bahagian. Itu poin dia yang pertama Pak Tam. Kita iktiraf peranan ketua wanita. Kita iktiraf ketua puteri, kita iktiraf ketua muda. Jangan ada di kalangan ketua-ketua sayap, ahli ketua-ketua cawangan dan sebagainya, kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk menggalas jawatan ketua bahagian. Jangan kita sama-sama kita duk cah ketik, sama-sama duk kata ketua bahagian ni tak betul, timbalan tak betul, aku geng naik ketua bahagian, aku geng ketua wanita. Sebab tu UMNO tidak akan ke mana selaginya ada unsur-unsur yang ada pada diri daripada ni. Sebab Atam, pada 2008, sebelum kita kita kalah dalam pilihan raya tersebut, saya selaku ketua pemuda waktu itu, Atam, saya akur kepada ketua bahagian. Apa yang ketua bahagian suruh, saya ikut. Saya ikut solid, saya tak boleh menentang. Kalau saya tak puas hati pun, saya tunggu pada pemilihan. Tapi waktu ni, jangan disebabkan saya yang menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan bahagian. Jangan disebabkan saya cucuk ketua puteri, cucuk ketua pemuda, cucuk ketua wanita supaya bergaduh sama-sama sendiri. Yang rugi siapa? Yang rugi bahagian. Tapi yang paling penting sekali, yang rugi siapa? Parti. Yang rugi sekali parti.
Sebab itu parti mesti kita letakkan nombor 1, ahli-ahli di bawah telah bagi kepercayaan. Jangan. Saya tak yakin, saya tak maulah slogan-slogan yang kata plek-plek. Yang paling penting bagi saya perpaduan. Kalau perpaduan jitu, perpaduan kuat, meluatilah macam mana pun kepada saya selaku Ketua UMNO bahagian. Jangan meluat kepada UMNO. Arahan yang saya bagi, saya mesti berkhidmatkan kepada Presiden di atas. Apa arahan Presiden, apa arahan pengurusi Badan Perhubungan UMNO, itulah untuk kebaikan kita, untuk kita menang pilihan. Kita ada 2 tahun, Pak Tam. Kalau kita duduk bertelagah nak go solo ke, nak pergi perpaduan ke, kita tak akan ke mana selagi 2 tahun ni. Kita masih lagi duk membicarakan soal remeh-temeh yang akan menyebabkan parti terutamanya tak akan pergi jauh dalam pilihan yang akan datang. Tapi saya percaya dalam konteks Negeri Kedah, di bawah kepimpinan pengurusi Badan Perhubungan dengan disokong oleh ketua-ketua bahagian, dengan adanya semarak kasih di antara ketua-ketua sayap tersebut, saya yakin dan percaya, insyaAllah, bagilah kepercayaan kepada kita, Pak. Cuk, maksudnya tu, kita tak boleh larilah. Ahli-ahli kena ada satu sifat di mana kalau kita tengok dalam hari ini, Presiden parti kita, kepimpinan kita di peringkat federal ini, di peringkat pusat ini, yang ada pada hari ini ialah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden parti. Dan apa yang paling penting yang saya nampak pada hari ini, ahli-ahli kita hendaklah bulatkan hati, tekadkan azam, inilah Presiden parti kita. So, apa cara sekalipun, arahan daripada parti, jadi kita selaku ahli-ahli parti, kita kena ambil tu sebagai satu rasa menghormati institusi Presiden itu, dan kita bergerak selangkah sederap untuk memperkuatkan parti. Betul tu? Sebab pada saya, kalaulah kita rasalah Presiden parti tak betul, Presiden parti macam ni, tak kena dengan selera kita. Padahal satu-satu keputusan yang dibuat oleh peringkat atas ni, bukanlah buat satu, orang kata apa, simply buat decision macam tu. Dia mesti ada rundingan, ada mesyuarat dan sebagainya, muzakarah untuk kita tentukan hala tuju kita. So yang ni yang Presiden buat. Dan apa saranan daripada Datuk sendirilah selaku Ketua UMNO bahagian. Dah 3 penggal dah Datuk jadi Ketua UMNO bahagian, orang yang cukup berpengalaman. Saranan kepada ahli-ahli parti yang hari ini saya nampak masih lagi ada di kalangan ahli-ahli kita yang tak puas hati. Kononnya ni Datuk Zahid ni dengan amdapnya lah, dengan apa macam-macam helah yang dilakukan. Padahal bukan keputusan Presiden seorang. Presiden buat keputusan ini berpandukan kepada musyawarah daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi dan sebagainya. Komen dia tu? Pak Tam, hari ini Pak Tam selaku Ketua UMNO bahagian, kita menjurus kepada waktu mula-mula kita berjinak sebagai kepimpinan UMNO. Sewaktu kita jadi ketua cawangan berbatang, sukar untuk kita nak memuaskan hati semua pihak. Betul. Dan hari ini Pak Tam, selaku Ketua UMNO bahagian, cabaran sudah tentu Pak Tam nak buat keputusan itu menghadapi pelbagai rintangan. Ada pihak tak puas hati, ada pihak puas hati, ada pihak seronok, ada pihak tak seronok. Tapi keputusan tu terpaksa Pak Tam buat. Malah ini Presiden UMNO selaku orang yang menerajui parti yang nak menentukan parti ini move on. Parti yang kita tubuhkan daripada tahun 1946. Hari ini 2025, tanggungjawab Presiden parti ini selain nak jaga parti, nak melihat apakah peranan sewaktu kita nak mencapai kemerdekaan ini, rakyat, penduduk, orang Malaysia, orang Melayu, Cina, India mengiktiraf UMNO. Dan hari ini Presiden sewaktu tidak menjadi kerajaan sepenuhnya, kerajaan campuran, tetapi UMNO nak jaga UMNO dalam keadaan yang serba kekurangan. Inilah yang saya rasa peranan yang dimainkan oleh Presiden parti Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat 3 juta lebih ahli-ahli UMNO mesti berpaksikan kepada satu perjuangan, iaitu UMNO
yang diketuai oleh Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bukan mudah Pak Tam. Saya faham 3 penggal lah saya menjadi ketua UMNO bahagian. Sewaktu kita menjadi kerajaan sepenuhnya, sewaktu kita tidak menjadi kerajaan, suasana cukup berbeza. Tapi alhamdulillah Pak Tam, hari ini UMNO masih lagi dominan kerana bagi saya Pak Tam adalah di atas kebijaksanaan Presiden Parti. Nak berbincang dengan Perdana Menteri, nak berbincang dengan kerajaan dalam kerajaan perpaduan bukan mudah. Untuk meletakkan kedudukan UMNO pada hari ini, rakyat, orang Melayu masih lagi boleh berpayung kepada UMNO di atas kebijaksanaan Presiden Parti, disokong oleh Majlis Kerja Tertinggi, didokongi oleh naik-naik Presiden yang kita sendiri pilih, yang Cikgu Madi pilih, yang Pak Tam pilih, yang orang-orang bawah pilih. Berilah kepercayaan kepada Datuk Dr. Ahmad Hamidi mengemudi UMNO 2025 ini hingga sampai kepada orang tak nampak tu. Ya, ya. Orang tak nampak tentang susah payah bagaimana Presiden hari ini. Ya. Susah payah maksud saya ni, Presiden Parti sebagai timbalan Perdana Menteri kepada kerajaan yang ada kerjasama perpaduan di antara parti-parti lain. Kalau dulu, zaman dulu mungkin kita jadi Presiden Parti, kita jadi Perdana Menteri. So kita ada seat yang cukup untuk membentuk kerajaan, tak ada ganggu-gugat dan sebagainya. Tapi hari ini susah payah Presiden kerana kita hanya ada 30 kerusi Barisan Nasional, 26 kerusi Parti UMNO. Tapi kita jadi juga timbalan Perdana Menteri. Itu hasil daripada bagaimana gerak langkah kita untuk kita nak jadi setidak-tidaknya tumpang jadi kerajaan yang ada pada hari ini dengan semangat musyawarah yang saya sebutkan awal tadi. Jadi susah payah tu. Kadang ahli tak tahu. Ahli terikut dengan gendang yang dipalu oleh pihak lawan. Jadi ahli menari mengikut gendang yang dipalu tersebut. Tapi hakikatnya susah payah macam mana? Contohlah pada hari ini kita berdepan dengan statement-statement daripada parti DAP yang kadang-kadang mengguris perasaan kita, tetapi kita berada di dalamnya. Ada cabaran tu macam mana? Jelas Pak Tam, jelas kepada kita pada hari ini. Yang pertama sekali poin dia ialah rakyat masih lagi yakin kepada UMNO. Rakyat masih lagi percaya kepada Barisan Nasional. Waktu ini kerajaan Barisan Nasional hanya ada 30 kursi, ada 26 kursi oleh UMNO. Tetapi saya nak ulang balik, kebijaksanaan Presiden Parti kita ada 7 ataupun 6 orang menteri penuh dan timbalan menteri. Sebenarnya dalam konteks pada hari ini, rakyat pada hari ini, saya percaya apa yang orang ramai duk nampak di luar sana ni, UMNO yang lebih dilihat dominan, Pak Tam. Sebagai contoh yang Pak Tam duk kata tadi tentang AMDAP dan sebagainya, kalau kita perhalusi sikit demi sikit, Pak Tam, dalam suasana ura baru ni, kebijaksanaan Presiden, kebijaksanaan ahli-ahli parlimen, kita berjaya tangguhkan ura ni walaupun didokongi oleh Menteri DAP. Lihat bagaimana kebijaksanaan kita UMNO, tak kira dalam apa jua suasana kerajaan hari ini, kita tetap dengan prinsip kita nak mempertahankan hak orang Melayu. Orang Melayu, itu poin dia. Rakyat kena sedang, orang ramai kena sedang walaupun ditomah dengan AMDAP dan sebagainya, kita kena sedang bahawa pada hari ini tak timbul langsung soal DAP dan tak timbul langsung soal-soal macam mana. Bagaimana Mara didokongi oleh UMNO, Dr. Ashraf Wajidi. Bagaimana dia masih lagi menjaga kepentingan orang Melayu, rakyat Malaysia, walaupun Barisan Nasional tidak memegang tampuk pemerintahan. Kebijaksanaan tu yang paling penting, Pak Tam. Betul. Itu the point dia adalah kebijaksanaan pemimpin-pemimpin UMNO dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya pemimpin-pemimpin hari ini, orang Melayu di bumi Malaysia ini dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah walaupun UMNO Barisan Nasional tidak menerai kerajaan. Tapi janganlah satu hari nanti sampai UMNO tu lenyap, na'udzubillah, kita tak tahu apa akan jadi kepada bangsa dan agama. Maksudnya tu dalam kita berada dalam keadaan antara PHBN ini, walaupun kita kecil, sumbangan kerusi kita kepada kerajaan ini kecil, tetapi kecilnya itu tidak memungkinkan orang buat, orang kata apa, memperkotak-katikkan parti kita di bawah kepimpinan presiden yang ada.
Maksudnya walaupun kecil, kita tak gadai maruah kita. Landasan kita tetap ada, kita jaga tentang bila timbul hak-hak tentang keistimewaan orang Melayu, tentang agama Islam, yang ni kita akan bangkit bingkai lawan. Betul tu? Betul. So apa yang saya cuba nak bangkitkan sikit lagi lah tu berkenaan dengan hak kita Bumiputera ni, yang mana kita dapat statement daripada Dr. Ashraf selaku pengerusi MARA bahawa ada lagi tambahan bajet untuk MARA pada bajet yang baru lepas, hari Jumaat lepas yang dibentang, dan MARA dapat lagi bajet yang besar untuk apa? Untuk memberi kepada orang Bumiputera, orang Melayu, khususnya dalam bidang pendidikan dan sebagainya, usahawan untuk Bumiputera dan sebagainya. Nampak bahawa walaupun orang kata UMNO ni ikut telunjuk DAP, UMNO ni DAP pegang telur lah. Itu saya kalau tengok dalam komen-komen dan sebagainya. Tetapi pemimpin UMNO tidak pernah putus semangat untuk terus membina nasib bangsa Melayu. Betul tak? Betul. Saya nak tambah sikit apa yang Pak Tam kata tadi, apabila dalam kerajaan perpaduan pada hari ini, saya nak ambil contoh mudah saja. Sebab itu saya nak berpesan kepada diri saya, nak berpesan kepada rakan-rakan atas kebijaksanaan kita pada hari ini. Saya ambil contoh mudah Pak Tam. Di Padang Serai pada hari ini, kami ada hubungan yang baik dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Kami ada hubungan yang baik di antara satu sama lain, membolehkan kepentingan UMNO, kepentingan orang Melayu terutamanya di Padang Serai tak boleh diperkotak-katikkan. Dan suka saya jelaskan, saya mendapat sokongan yang penuh daripada pemimpin daripada Parti Keadilan untuk saya nak menjaga UMNO di bahagian Padang Serai. Dan saya nak berbalik kepada Dr. Ashraf Wajidi tadi, yang seperti mana saudara Pak Tam kata tadi. Saya nak beritahu kepada Pak Tam, inilah kebijaksanaan pemimpin UMNO dan inilah kebaikan Perdana Menteri dalam kerajaan perpaduan pada hari ini, apa yang diminta oleh UMNO untuk jaga hak-hak orang Melayu, Pak Tam. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa dengan jelas dan terbukanya memberi peluang kepada UMNO untuk nak menjaga kebajikan orang Melayu terutamanya. Orang Melayu kena sedar pada hari ini. Perjuangan untuk mendaulatkan bangsa Melayu, agama dan sebagainya, Datuk Seri Perdana Menteri masih lagi mempunyai kepercayaan kepada UMNO, dan kebijaksanaan yang ada kepada Datuk Dr. Ashraf tu, saya lihat sampai hari ini kepentingan MARA tersebut masih lagi kita jaga dan sebagainya. Cuma saya nak beritahu kepada kawan-kawan semua, saya rasa Pak Tam pun dah beritahu, semua kawan-kawan beritahu, dan saya nak beritahu kepada netizen-netizen pada hari ini. Yang pertama, jelas kepada kita, sewaktu kita menjadi sebahagian daripada kerajaan, sewaktu Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, sewaktu kita masih lagi setia kepada UMNO, kita ada syarat-syarat tak tertentu untuk kita nak menjadikan sebahagian kerajaan. Agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan sebagainya, hak-hak istimewa. Itu disebabkan oleh UMNO. Berapa kali dah kita kata, sewaktu UMNO tidak menjadi sebahagian daripada kerajaan, kita lihat pada waktu itulah kecelaruan minda yang berlaku kepada orang Melayu mengakibatkan orang-orang Melayu pada waktu itu sukar untuk membuat keputusan. Tapi Barisan Nasional, sebahagian daripada kerajaan, perjanjian kita disetujui oleh DAP. Hari ini, Pak Tam, di Kubang Pasu, Dialog, Stang, di Padang Terap dan sebagainya, saya tetap yakin dan percaya sikit demi sedikit, tak kiralah di Don Kayu Hitam ke, Don Jitra ke, Don Mawar Pulas, saya yakin dan percaya kalau kita ada semangat jitu untuk mempertahankan Melayu, agama, bangsa dan negara dengan sokongan daripada kerajaan perpaduan Pak Tam, insya-Allah kita akan kembali jadi dominan dalam kerajaan kita. Tok, kita daripada dulu kita kenal pasti parti UMNO ni adalah sebuah parti yang sederhana, parti yang ada toleransi, parti yang bergerak walaupun kita ni atas nama bangsa Melayu, tetapi kita mengiktiraf kepada bangsa-bangsa lain yang ada dalam negara kita. Inilah parti kita, bukan parti yang ekstrim, parti yang orang kata apa, pajak otak kita kepada orang lain. Parti kita bergerak secara sederhana daripada dulu sampai ke hari ini. Ada ketika kita tinggi, ada ketika kita rendah. Betul?
Ini teknik parti kita, cara kita berparti, cara kita memperjuangkan wadah dalam parti kita, dalam negara kita Malaysia. Dan saya nasihat Datuk lah, selaku saya boleh kata agak lama dalam politik ni, kepada masyarakat yang ada di luar sana. Satu, nasihat yang kita minta ni, bagaimana kita nak jadikan kita ni, kalau dalam apa-apa perjuangan pun, dalam apa yang kita ada, dalam jiwa kita, gelora dalam jiwa kita, kita nak buat yang terbaik dari sudut agamanya, dari sudut perjuangan bangsanya, apa juga, kita kena ingat bahawa teras parti kita ialah parti yang sederhana. Parti kita boleh diterima oleh semua masyarakat. Parti kita baik apa kaum sekalipun yang ada dalam negara ini, kita mempunyai satu track record yang begitu baik tentang hubungan antara kaum dalam negara kita. Tu komen tu tentang bab ni. Saya melihat yang pertama sekali, sebelum kita mencapai kemerdekaan, sebelum kita mencapai kemerdekaan ni, tiga bangsa ini dalam satu kumpulan, UMNO, MCA dan MIC. Gabungan daripada tiga bangsa, tiga parti ini menyebabkan negara kita mencapai kemerdekaan. Dan selepas daripada era kemerdekaan untuk membangunkan negara, toleransi yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman selaku Presiden UMNO pada waktu itu, dengan dia tidak pernah menghalang sekolah jenis kebangsaan India, sekolah kebangsaan Cina, dan sampailah kepada hari ini kalau kita tengok ada Universiti Tunku Abdul Rahman, ada AIMS University, pengiktirafan kepada orang India dan Cina. Dan pada hari ini saya tengok Pak Tam, secara peribadi Pak Tam, saya melihat pemimpin kita pada hari ini untuk nak menjaga kebaikan tiga-tiga bangsa, menjurus kepada kesaksamaan, walaupun ada sedikit garis-garis pemisah, hak-hak istimewa orang Melayu. Dan inilah Malaysia sehingga hari ini berjaya dimajukan dengan sokongan tiga bangsa tersebut. Saya mengiktiraf peranan yang dimainkan oleh MIC. Saya juga mengiktiraf oleh MCA. Saya juga mengiktiraf oleh Parti Keadilan Rakyat ataupun mana-mana parti. Saya ambil contoh pada hari ini. Menjelang kita nak menyambut Deepavali. Seperti mana yang kita diwawarkan baru ni, ada perbezaan pendapat di antara parti komponen MIC dengan UMNO dan sebagainya di peringkat atas. Tapi saya masih yakin di peringkat akar undi, Pak Tam, di peringkat UMNO, di peringkat MIC, di peringkat MCA masih lagi mengharapkan Barisan Nasional. Saya ambil contoh ni nak sambut Deepavali ni. Saya mendapat 2 jemputan yang besar daripada MIC, Pak Tam, untuk sama-sama dalam majlis yang akan mereka anjurkan, Pak Tam. Apa penanda dia? Penanda dia, akar umbi MIC masih lagi sayang kepada UMNO. Yang paling penting saya, UMNO pun masih sayang dan saya akan hadir. Menunjukkan kepada orang ramai, menunjukkan kepada pemimpin di peringkat atas, apa yang telah kita bina, kita capai pada suatu zaman dahulu sampai hari ini, buat tapi apalah. Di bawah ni MIC masih lagi UMNO nak, UMNO pun nak MIC, nak MCA dan sebagainya. Ini konsep kepercayaan. Kalau boleh, buanglah kecil-kecil tu, Pak Tam. Tak puas hati tu, mai bincang elok-elok, duduk elok-elok, sembang elok-elok. Saya amat yakin Pak Tam, dalam kita nak membina negara bangsa ni, Pak Tam, kalau macam ni lah apa yang diwujudkan oleh parti komponen dulu, Barisan Nasional dulu, Pak Tam, sampai hari ini, Pak Tam, boleh kita jaga dan insyaAllah negara kita akan menjadi model kepada seluruh negara. Saya ambil contoh baru-baru ni, datang rumah saya dengan nak bagi hamper untuk kuil-kuil, orang besar MIC sendiri datang. Ni yang nak main berapa belas hari bulan ni, naik presiden main, panggil saya, bubuhkan mak saya dalam poster. Apa dia, Pak Tam? Pengiktirafan MIC kepada Barisan Nasional. Dan saya pun iktiraf mereka. Jadi saya minta pada hari ini untuk nak majukan, terutamanya di kawasan Padang Serai, kita boleh bertoleransi, kita boleh adakan Little India sempena nak sambut Deepavali. Saya selaku pengurusi Barisan Nasional tak pernah membangkang, malah saya menyokong sepenuhnya. Begitu juga MIC menyokong sambutan Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Konsep macam inilah, Pak Tam. InsyaAllah dalam negara kita. Dalam negara kita, Pak Tam. Kita ikut acuan kita. Acuan kita, negara kita, acuan kita tentukan. Jangan kita jadi pencetus kepada perbalahan di antara kaum.
itulah Tok. Cuma yang menjadi bukan masalah, tetapi ianya menjadi satu sentimen kepada kita sekarang ini. Kalau kita kata bukan masalah, tu masalah lah, kan? So jadi sentimen masyarakat hari ini, kita nak bendung masyarakat daripada pemikiran yang agak ekstrim, pemikiran yang melampau, pemikiran yang melihat sesuatu benda ni dia cuba nak lakukan dengan secara melampau. Kalau sebut tentang agama, tentang Islam ni, dialah yang paling terbaik. Orang lain semua tak terbaik. Orang lain semua bukanlah. Tapi atas kehendak parti, bukan atas kehendak agama. Atas kehendak individu, bukan atas kehendak agama. Kerana kita faham. Kalau kita baca sejarah Nabi, kita bacalah tentang apa yang kita duk mengaji selama ni sebagainya. Iaitu, amalan sederhana ini adalah amalan yang paling terbaik. Betul tu? Betul. Kesederhanaan kita dalam apa jua perkara. Kalau kita nak makan sekalipun, sederhana. Kan? Nak buat kerja apa pun sederhana. Kan? Sederhana ni bukan bermaksud kita bukan melakukan yang terbaik dah. Tetapi cara fikir kita. Cara fikir yang sederhana. Kita tak mau ada masyarakat kita, masyarakat yang terlampau, orang kata apa? Terlampau ekstrim. Yang melampau, yang tak guna otak sendiri, tetapi kita hanya mengikut hasutan dan sebagainya yang akan mengakibatkan kepada negara kita ini mempunyai masyarakat yang bertindak sedemikian dan akhirnya akan merugikan negara kita tu. Jadi dalam soal ni, contohnya, kita tak mau nak cakap tentang parti orang lain dah tu. Kita nak bercakap dalam konteks parti kita dan negeri kita. So, ada tak harapan kita ni? Ada tak orang kata harapan untuk parti kita bangkit? Dan kita tak malu tu, kita mengaku bahawa kita pada tahun 2023 kita kalah dalam pilihan raya negeri ni, kalah semuanya. Kan? Dalam 2022 parlimen kita kalah, dan kita yang masak dalam parti ni, kita tak segan-segan kita mengaku bahawa rakyat menghukum kita. Tetapi saya nak tanya Datuk, ada tak harapan untuk kita bangkit balik? Contoh, dalam pilihan raya kecil di Nenggiri, tempat ni PAS menang dulu. Kali ni kita boleh ambil balik. Di Mahkota, tempat ni kita ambil balik. Di Ayak Kuning, kita boleh pertahan. Tok, nampaknya dalam 3 pilihan raya kecil yang diwakili oleh parti kita UMNO, rakyat telah memberi satu kepercayaan. Apakah ini satu signal kepada kita bahawa rakyat dah mula membuat perbandingan antara parti-parti yang terbaik dalam kita ni, dalam negara kita ini, dan terus kembali memberi kepercayaan kepada parti kita tu. Ada harapan tak tu? Tok Pak Tam, Datuk Amiduddin Omar, Ketua UMNO bahagian Kubang Pasu. Andai kata Datuk Amiduddin Omar tidak menjadi Ketua UMNO bahagian Kubang Pasu, saya kenal Pak Tam. Kita nak kata ke orang lebih daripada orang nak kata la pun boleh Pak Tam. Betul tak Pak Tam? Kita nak kritik orang, nak membabi buta, nak kata orang tu tak betul, anytime kita kata. Tapi atas sifat Ketua UMNO bahagian, untuk nak mengeluarkan kenyataan, kita mesti ada kematangan dalam diri kita untuk nak melihat rakyat, untuk melihat orang ramai ini tidak berada dalam keadaan terpinga-pinga. Tapi mudah. Nak kata kau ni betul, kau ni tak betul, mudah. Tapi Pak Tam selaku Ketua UMNO bahagian, saya tahu Pak Tam mesti memikirkan 10 tahun, 15 tahun untuk generasi anak cucu kita. Kita juga tak mau melihat supaya apa yang kita ucapkan, yang depa-depa tu diucapkan, tanpa memikirkan kesan kepada anak cucu kita, yang akan mengakibatkan perpecahan yang paling ketara di antara umat Islam, bangsa Melayu. Pada suatu hari nanti kita tak boleh nak kampung. Tapi inilah kematangan yang ada kepada Ketua UMNO Kubang Pasu sebagai contohnya. Dia tak buat satu-satu keputusan tu mengikut perasaan dia. Dia buat keputusan tu adalah mengikut kesesuaian. Hari ini kalau kita nak bercakap, macam-macam kita nak boleh kritik.
Tetapi kematangan kita ni tak sampai macam tu. Kalau kita nak kata saat lagi kita lalu tengok-tengok jalan tak elok, kita boleh kata saya tak mau hipokrit betul. Saya depa kata kat saya, Cikgu Madi, you dah tanding, dah kalah dah. Kalau you tanding atas tiket PN you menang. Ya, saya kata, tapi saya tidak mau menjadi wakil rakyat yang hipokrit. Saya tak mau buat sesuatu maaf tak. Saya tak mau menjadi seorang wakil rakyat yang buat sesuatu keputusan tu tanpa saya tak tahu asal usul. Oh, jalan ni rosak, saat lagi kita kena perbaik, kita telefon sedar. Itu yang berlaku pada hari ni wakil rakyat Batam. Kerja tu Batam. Kerja tu ahli majlis pun boleh buat Batam. Bukan saya nak komen. Kalau saya nak komen Batam. Tetapi kita kena ada bijak untuk kita nak meneruskan apa yang ada pada hari ni. Dan balik kepada Pak Tam kata tadi, adakah peluang kepada UMNO, kepada Barisan Nasional dan sebagainya? Saya tak maulah mendabik dada. Saya tak mau Pak Tam. Orang kata Cikgu Madi tu kata pil apa pun, dia pun kalah pilihan raya. Tetapi kalau kita nak menjurus kepada hari ini Pak Tam, kita melihat rakyat pada hari ini dah mula sedar. Saya tak pernah tengok Pak Tam komen. Pak Tam kata tak ada Rubber City, tak ada hak ni, tak ada hak ni. Saya tak pernah dengar Pak Tam kata. Tapi pada hari ini rakyat dah mula sedar. Pak Tam. Bukan keluar daripada mulut kita. Dah mula keluar daripada netizen-netizen yang pada hari ini setelah 2 tahun, 3 tahun kita tidak memerintah Pak Tam, ada wujud perbezaan untuk menjadikan negara kita ni, negeri kita ni hebat atau tak hebat. Kita tak cucuh rakyat lah. Tak cucuh. Kalau kita nak cucuh lebih daripada tu pun kita boleh. Yalah. Jangan kata Cikgu Madi ni tak reti cucuh. Jangan kata Datuk Pak Tam tak reti cucuh. Sampai masa kami cucuh sekali. Itu poin dia Pak Tam. Tapi saya nak beritahu, kita ada kewarasan. Pak Tam, kalau kita tak jadi pegang ketua UMNO bahagian, tak pegang lagi menerajui kubang pasu, Pak Tam nak melihat kubang pasu rakyat hidup dalam keadaan sempurna. Betul tak? Betul. Berpolitik berpada-pada. Jangan politik memburukkan peribadi. Politik pada hari ini kita melihat sejauh mana keadaan negara kita pada hari ini, apa yang kita bercakap pada hari ini, realiti ada kepada masyarakat kampung, Batam. Orang ramai dan sebagainya. Kalau saya nak ulas satu persatu banyak Batam. Tapi jangan sampai saya tunggu saya ulas. Sebab tu saya kata pada hari ini Pak Tam, hari ini saya yakin dan percaya zaman Rasulullah dulu Pak Tam, kalau kita tengok dalam zaman perang Badar, pegang Khandak, kita kalah, ada yang kita menang Pak Tam. Sebab tu saya kata tadi Pak Tam, saya nak ulas balik Pak Tam untuk kita nak kembali berkuasa. Yang paling penting kita jaga kita jaga ahli kita dalam peringkat pertama ni Pak Tam. Kalau dulu Nabi Muhammad dalam peperangan Khandak dia kata jangan turun pi dalam apa tu parit ambil harta benda kan Pak Tam. Maksudnya kita tak akur. Pak Tam. Jadi hari ni Pak Tam, kalau presiden kata hak ni lah Pak Tam. Kalau presiden kata nak ni lah Pak Tam, tak kira naik presiden ke, majlis tertinggi ke, ketua bahagian ke, kalau sayang pada parti, nak lihat UMNO kembali berkuasa di negeri Kedah terutamanya, untuk kembalikan Kubang Pasu, untuk kembalikan Padang Serai, nawai tu kita tidak ada sekelumit pun tidak puas hati kepada kepimpinan bahagian. Itu yang paling penting Pak Tam. Betul. Dan kita juga sebagai ketua bahagian tidak ada sikit pun dalam hati kita meragui keputusan yang akan dibuat oleh presiden parti, yang akan dibuat oleh kepimpinan majlis tertinggi dan sebagainya. InsyaAllah Pak Tam. Kita akan sejarah kalau macam saya lah tu. Kalau macam saya sejarah jadi ketua bahagian, lepas tu ada pilihan raya tu, tak terpilih pun jadi calon. Tapi kita buat kerja parti ni terus lah kan. Kita tak timbul rasa sepatutnya akulah jadi calon kan. Tapi benda tu bukan nak mendabik diri, tapi saya ada pengalaman tu 2022 masa tu, 2023 pilihan raya negeri, kita ketua bahagian, kita rasa kita lah yang paling layak, tapi presiden buat keputusan dia, kepimpinan parti buat keputusan dia. Ni keputusan daripada pucuk pimpinan parti. Jadi kita akord dengan keadaan yang tersebut dan kita buat kerja untuk parti sampai ke hari ni macam tu lah. Kan, daripada dulu sampai ke hari ini, iltizam kita macam Datuk sebut tadi ialah untuk nak lihat parti kita ni berjaya. Masa kita tak tahu bila parti ni boleh jadi kerajaan balik, macam mana nak jadi parti kita, yang ni kita serah kepada Allah SWT. Kalau dia nak angkat parti kita semula, dia akan angkat parti kita semula. Kan? Kalau dia tak mau angkat, dia tak angkat lah. Tapi usaha
kita buat, kita lakukan. Selaku kepimpinan yang ada pada hari ini, kita terus dengan perjuangan parti kita, terus jumpa dengan rakyat, terus berusaha untuk nak bagi rakyat buat perbandingan yang besar. Ni parti yang lama, parti UMNO, dengan parti-parti yang ada pada hari ini, adakah masih lagi relevan parti kita ni? Kan? Yang ni yang kita cuba lakukanlah tu. Dan saya tengok Datuk buat kerja di setiap ketua-ketua bahagian, buat kerja di peringkat mana sekalipun. Apatah lagi pada hari ini dalam konteks kerajaan yang ada pada hari ini, menteri-menteri kita yang di bawah UMNO ni jadi berapa orang? 6 orang dah jadi menteri ni. Saya lihat performance mereka selaku menteri ni dapat begitu baik sekali. Betul lah tu. Daripada presiden parti kita, daripada semualah yang ada, Datuk Mat Hassan dan sebagainya, Datuk Khalid Nordin lah, Datuk Jogani lah, semuanya ini saya nampak berperanan begitu besar sekali dalam kerajaan yang ada pada hari ini, dan performance mereka cukup baik. Tu, okey tu. Kita ni kadang-kadang kita buat kerja ni ada timbul perkara-perkara yang betul tak betul aku buat ni. Kadang-kadang ahli-ahli sendiri dengan keadaan yang ada pada hari ini, aku rasalah parti kita ni tak boleh pergi mana lah. Aku rasa macam parti kita ni ada tersangkut lah tang mana-mana. So, saya nampak perkara ni ada di kalangan ahli-ahli kita. Cumanya tu, yang perlu sikit lagi penjelasan daripada kita-kita yang jadi kepimpinan di peringkat bahagian khususnya ni, macam mana kita nak polish sekali lagi, orang kata apa, cara fikir ahli ni. So hari ni kita ada sayap-sayap, ada puteri, ada pemuda yang akan menjadi kelangsungan kepada perjuangan parti. Apa peranan mereka tu? Puteri dan pemuda. Okey, secara signifikannya, saya berbalik kepada penjelasan Pak Tam tadi yang mula. Hari ni bukan nak jack, bukan nak bodek dan sebagainya. Kita sembang-sembang kosong. Pak Tam jadi ketua UMNO bahagian, suatu zaman UMNO tidak ada apa-apa. Betul. Bukan waktu kita kata kita ada keputusan sendiri. Itu point dia. Tetapi saya amat menghormati yang ada kepada diri Pak Tam. Tidak ada pernah pun rasa culeh tak puas hati kepada parti. Pak Tam, saya sedar Pak Tam, kalaulah Pak Tam tidak ada semangat iltizam untuk nak menjadikan UMNO ni relevan di Kubang Pasu ni, Pak Tam tentu terasa dah 2 kali Pak Tam sebagai seorang bekas wakil rakyat, sebagai orang exco, naik ketua bahagian jadi calon terus-terang, timbalan ketua UMNO jadi terus-terang. Tapi Pak Tam tak pernah pun berbisik tak puas hati sebab semangat Pak Tam kepada UMNO. Sebab tu saya kata tadi, yang pertama sekali, kalau iltizam ni ada kepada semua kepimpinan UMNO, ada kepada semua ahli UMNO, senang, susah, kita bersama hari ni nak keluar RM2 dan sebagainya untuk memajukan Kubang Pasu. Saya tahu digital pas kontrol di Kubang Pasu, Bukit Kayu Hitam dikuasai oleh Bersatu dan di Parlimen dikuasai oleh Bersatu. Dan sebagai ketua UMNO bahagian ni, kalau orang setengah tu dia merajuk dah, awak aku koman sangat lah. Aku ni bukan exco. Aku tak pernah tak dipilih pun sebagai wakil rakyat. Aku ambil alih kawasan sewaktu UMNO telah kalah. Tetapi semangat kita, saya nak berbalik kepada persoalan kedua tadi Batam. Semangat kita nak melihat UMNO tu kembali relevan dan kita sanggup ambil alih tanggungjawab tersebut untuk kita nak jadikan UMNO relevan. Dan semangat inilah yang ada di Kubang Pasu ini mesti diterjemahkan kepada semua bahagian. Dan dalam pilihan raya 2023 di Pangkat Dun hari itu, saya pun melihat ramai di kalangan ketua bahagian tak jadi calon, tetapi masih meneruskan khidmat, menawarkan diri untuk menjadi ketua UMNO bahagian, dipilih oleh perwakilan, dan semangat yang ada kepada mereka inilah yang akan memungkinkan UMNO akan kembali berkuasa. Tetapi peranan yang dimainkan oleh presiden parti dengan kepimpinan parti di peringkat atas
telah bagi dah kuasa. Pemuda cara hampa-hampa ada ketua. Puteri ada ketua. Wanita ada ketua. Dan kita pun ada ketua di pangkat tersebut. Ketiga-tiga sayap ni bagi saya untuk kita menoktahkan kepimpinan Perikatan Nasional mestilah dalam satu rangka kerja yang ditugaskan oleh Presiden Parti. Dan pada waktu itulah Pak Tam, kalau ketiga-tiga tugas ini dimainkan peranan di bawah. Dimainkan di bawah ni. Maksudnya kalau pemuda kena mengaktifkan pemuda, ada banyak ni, mereka buat. Puteri macam ni. Wanita macam ni. Hampa kena berpalut ni dengan kepimpinan bahagian Pak Tam. Saya yakin itu cahaya yang Pak Tam sebut tadi, adakah peluang dia. Tetapi kalau kita duk rasa, pemuda duk rasa aku paling hebat, wanita paling hebat, puteri paling hebat, timbalan paling hebat, naik paling hebat, jatuh kuasa paling hebat, yang duk berlaku la ni di setengah-setengah tempat, bukan semua. Inilah yang memungkinkan Barisan Nasional, yang memungkinkan UMNO akan tidak relevan dalam pilihan raya akan datang. Merujuk kepada Pak Tam, insya-Allah kalau benda ni kita boleh kongsikan bersama Pak Tam, dalam pilihan raya akan datang kita akan kembali mendapat kepercayaan rakyat. Apa salahnya? Wanita nak buat program, panggil ketua bagi, panggil timbalan, panggil naik. Kalau ketua tak boleh pergi, wakil nak timbalan, wakil naik, panggil jawatankuasa pemuda dan puteri dan sebagainya. Saya yakin inilah yang rakyat nampak, inilah yang dimahukan oleh pengundi-pengundi, kebijaksanaan pengurusan di pangkat bahagian tu yang akan memungkinkan UMNO relevan ataupun sebaliknya. Okey Tok. Maksudnya gandingan lah macam kita sebut tadi, bahawa kita tak boleh lari. Kalau kita nak berjaya, gandingan tu mesti mantap, gandingan kerjasama daripada keseluruhan antara sayap dan kepimpinan bahagian, barulah parti akan berjaya. Disokong dengan ahli-ahli parti yang mana mereka ni juga kena melihat bahawa mereka ni sanggup untuk membantu parti bagi mencapai kemenangan. Kita kena balik kepada zaman dulu lah tu, yang mana semua ahli dia sederap selangkah. Ahli ni dia tak fikir pun yang ni aku sokong kawan ni, aku sokong kawan ni. Tak. Maksudnya dia sokong kepada parti. Dan kita pun prinsip kita sama. Saya tengok bahawa dalam 15 ketua bahagian yang ada di dalam negeri Kedah ni, prinsip kita sama bahawa hari ini kita mengiktiraf Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden Parti, dan kita memberi satu sokongan yang padu kepada beliau untuk menerajui parti. Dan daripada dulu sampai ke hari inilah, bila mana beliau ambil jawatan daripada parti kita kalah, tak jadi kerajaan apapun, diugut dan sebagainya, beliau sangguplah untuk mengambil tanggungjawab ini demi untuk parti, dan sampai ke hari ini. Tomahan tetap berlaku tu. Orang akan kata macam-macam. Dekat kita pun orang kata macam-macam. Apatah lagi dia sebagai Presiden Parti. Tetap orang kata macam-macam. Tetapi kita kena tengok dalam 10 perkara. Kalau 8 dia buat yang terbaik, 2 tu tak berapa kena di mata kita, takkan kita nak justifikasi bahawa itulah Presiden yang paling terburuk. Tak mungkin tu. Kan? So kita kena fikir secara rasional bahawa kita ada dalam parti, kita ada kepimpinannya, ada institusi presidennya yang mana kita kena hormat, kita kena jaga, dan inilah yang akan membawa cahaya gemilang kepada parti kita mudah-mudahan. Tok, terima kasihlah Tok. Hampir sejam lah ni kita berbicara, kan, tak sedap pun. Selain daripada politik Tok, saya nak ubah kepada selepas Datuk jadi ketua bahagian 3 Penggal, kemudian di samping-samping orang kata apa, buat kerja serve kepada rakyat yang saya tengok tak berhenti-henti ni, ada peruntukan, cari peruntukan, serve lagi kepada rakyat, buat jalan, buat rumah dan sebagainya, menandakan walaupun bukan jadi kerajaan yang sepenuhnya di pangkat negeri Kedah ni, tetapi masih lagi berusaha untuk membantu masyarakat. So mungkin ada ucapan-ucapan kepada kepimpinan kita tu untuk yang tersebut. Yang pertama sekali Pak Tam, UMNO pemimpin dia boleh datang dan pergi. Saya bukanlah yang terbaik, tapi saya cuba menjadi yang terbaik. Sejarah saya Pak Tam, seperti mana Pak Tam kata tadi, bumbung rumah, jalan dan sebagainya, sampai mati Pak Tam. Saya ingat lagi rumah saya ada besen, ada timba dan sebagainya, air hujan.
turun patah pi cari timba awang weh. Mak saya kan kata pi cari timba tu. Ayak ni. Tirih, bumbung tirih, rumah tirih ha. Rumah tirih. Dan hari ini bila saya menjadi ketua UMNO bahagian dan hari ini sewaktu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjadi Menteri KDW Batam. KDW. Selagi itulah saya akan berusaha untuk saya manfaatkan kepada orang kampung. Selagi itulah kalau saya tengok nak lalu rumah orang tu tak berupaya disebabkan kekangan dan sebagainya, insya-Allah kalau betul kepada syaratnya, saya yakin dan percaya Batam, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ini selaku menteri ini, dia tidak pernah putus-putus untuk membantu penduduk kampung. Walaupun ramai yang Pak Tan kata sebelum ini, ramai yang orang kata kat dia macam-macam. Tapi inisiatif kita, inisiatif UMNO daripada dulu, kini dan selamanya untuk membantu rakyat itu nombor satu. Walaupun kita pada hari ini tak menjadi kerajaan yang sebenarnya. Macam mana pun nak selesai masalah rakyat, tak ada duit ke apa ke, itulah matlamat kita. Tradisi kita membantu rakyat. Jadi dengan itu saya nak bagi tahu kepada terutamanya dalam bahagian saya Pak Tam. Saya bukan yang terbaik, tapi saya ingin menjadikan yang terbaik dan saya nak jadikan sesuatu yang akan dijadikan contoh untuk masa mendatang, kebaikan yang telah UMNO buat dan tradisi ini kalau bolehlah disokong sepenuhnya oleh pemimpin pelapis bersama-sama dengan saya untuk mengembalikan apa orang kata apa untuk UMNO menerji. Itulah harapan saya Batam. Saya tak terbaik, saya ulang sekali lagi. Tapi orang kata apa, sejarah tu, masa lampau tu menjadikan saya begitu semangat Batam. Saya semangat Batam. Jadi inspirasi. Saya ni berasal daripada tumpang orang tukang tanpa poster di pokok-pokok Batam. Saya naik pokok jambu. Saya sayang sebagai kepada UMNO Batam. Saya pergi rumah ke rumah berkemping, kata macam-macam Batam. Saya sayang kepada UMNO. Janganlah ada di antara orang-orang yang kata saya pada hari ini dalam untuk nak jatuhkan UMNO. Tidak ada dalam diri saya. Yang saya tahu, saya mesti memartabatkan UMNO. Selagi saya boleh berdiri, selagi saya diberi kesihatan yang baik, saya akan terus bersama-sama dengan UMNO dan saya minta semua ahli-ahli, tak kira di Padang Serai, di mana-mana sama-sama kita menangis pada 2027 atau 28 di negeri Kedah ini. Kita telah kembali berkuasa untuk kita meletakkan UMNO di tempat yang setinggi-tingginya Batam. Baik. Okey Tok, terima kasih banyak atas perkongsian kita pada pagi ini. Saya cukup menarik. Sembang, kalau saya ingat tadi kita nak sembang secara santai-santai, tetapi ianya pada saya satu kutipan pengalaman yang cukup baik, satu perkongsian yang cukup baik dalam politik, khususnya sebagai Datuk Ketua UMNO bahagian, yang saya tahu kita sembang kita ni tak boleh lari daripada tajuk politik. Sembang kita ni tak boleh lari daripada iltizam untuk menaikkan parti, untuk nak lihat kembali ada cahayanya parti kita di masa depan. Dengan sokongan daripada semua pihak, saya yakin kita mampu untuk melakukan yang terbaik dan kita mampu untuk bangkit kembali parti kita. Masa kita tak tahu, ini macam saya sebutkan tadi, Allah Ta'ala yang akan tentukan kita, tetapi usaha, iltizam, gerak kerja yang kita lakukan ini memungkinkan parti kita akan bangkit kembali. Terima kasih banyak-banyak Datuk Asmadi Abu Talib atas perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini akan membawa faedah kepada kita semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.